Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey, hari ni saya bersama dengan adik saya, Faisal. Okey. Hello. Hello, hi guys. Ting 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 ting. Okey, hari ni kita ada satu konten. Okey, saya dapat peluang untuk menunggang Zontes 36AG kan. Okey, Zontes 368G. Lawa guys. Tengok, kita tunjuk lah. Kita tunjuk dia punya body dulu. Yang ni CC dia 368. Memang sama dengan model dia 368. CC pun 368. Dalam box. Lawa guys. Tengok dia punya belakang. Macam apa ni kita panggil, macam masa depan punya design. Dia punya absorber dia besar. CVT dia punya seat dia, dia punya tempat duduk dia, tempat letak kaki, besar gila. Ada lampu guys. Dia punya storage ni bawah seat boleh letak dua full face. Gila besar. Okay, ni meter dia. Okay, meter dia lawa. Ni TCS punya button, seat punya apa ni, unlock dengan unlock, eco mode pun ada. Yang ni switch kill. Lepas tu ni apa? Heater. Heater ni kalau kita naik tempat sejuk, kita nak panaskan tangan dekat handle kan. Okay, ni dia. Okay, ni start kan. Ni start button. Lepas tu sini horn, sini signal. Ni lampu high beam, low beam. Lepas tu lampu LED. Mode dengan set ni untuk set screen. Dan kita ada ni passing light. Dan ada handbrake guys. Ada handbrake. Lepas tu ada cover handle kat depan. Okay, kita ada botol. Ini senang kalau beli air Mixu ke apa kan. Okay, boleh lah sangkut air Mixu. Okay, dia ada dua apa kita panggil? Pedal. Satu, dua. Dan ni satu benda yang skuter sekarang kena ada, dashcam, kamera. Ni depan lah. Wih, lawa guys. Memang 4K ke 2K? 4K. Belakang. Kalau belakang punya boleh tengok? Tak tahu nak back macam mana. Tu pick kamera. Dia ni, dia loading sikit. Rear camera. Dua-dua 2K punya kamera. Lawa guys. Okay, adik saya pergi belakang. Tu dia. Lawa lah guys. Ni apa benda ni? Besi ni. Lepas tu windshield dia tinggi. Side mirror dia rupa macam ni. Okay. Lepas tu ni tempat isi minyak. Lagi ni boleh gantung apa ni, teh ais ke ikat tepi. Dia punya handle dia jenis naked kita panggil. Tengok ada pump. Okay, ni lampu. Macam lampu laser LED kan. Macam bunyi aircon. Gila lawa. Kita dengar bunyi dia. Mana? Enjin. Okey, saya tak sabar nak bawa. Katanya berat dia 190 kg. Okay, nak compare dengan motor saya 143 kg. Dalam 50 lebih lah beza. Okay, tengok boleh bawa atau tak bawa. Kita try sekarang. Jom. Nanti angkat cepat kan. Okey. Nak naik pun. Zontes guys, Zontes. Sekarang kita record, boleh cakap lagi nanti atas jalan. Kita buat voice over. Okey. Tinggi guys. Aduh, tengok kaki. Nampak tak? Ini kalau berhenti kat traffic light memang kena sengit sebelah. Ini double stand. Tolak break. Okey. Pulas je kan? Pulas je.
Bismillahirrahmanirrahim. Makanan kalau kita bela tu kan, dia macam super kuat, dia macam nak terjatuh tapi kena careful sikit. Ya ke? Sebab dia berat lah, paku berat. Okey. Okey, sebab imbang sebelah kanan tu kan kita macam susah sikit kanan. Kiri tu kita okey. Okey. So, let's go. Ni dah hidup belum? Ini Okey. tak ada ni. Ni pasang kat situ. Oh, okey. Kamera. Dah. Let's go. Push. Sekali pulas pergi weh. Uyo. Best guys. Baru nak keluar taman ni ah. Uish. Teruja guys. Memang feel dia lain, dia punya handle dia macam kita pegang kalau kita beli handbag tu macam brand Gucci lah. Fuyo. Sedap guys. Muka dia happy bawa motor ni guys. Okay, kita kena cari highway baru kita boleh rasa motor ni. Let's go. Long test guys. Asuh. Okey. Nampak meter dia 40. Sembilan. Apa? Ini yang hot best. Dia best sebab apa? Sebab dia dia berat. Dia berat, lepas tu stabil. Macam feel bawa motor mahal weh. Memang mahal lah. Harga dia dah dekat 30k kan. Memang mahal lah. Dia punya cornering pun beza dengan Mazda 150S. Kena ambil corner lebih. Oi, risau. Risau lah guys. Betul. Okay lah, kita harap ada apa-apa pada kurang belah tu lah ni. Oh bas, double decker bas. Aduh, rasa beza lah dengan apa ni, Mazda Silin. Nak ambil corner pun risau. Dia punya tayar dia satu saiz besar. Satu lagi dia pakai LED guys. So kita naik highway sekejap lagi. Highway apa kita panggil ni? Yang daripada KL nak pergi ke Cak Anam. Oh, 78. Elak. Memang sedap guys. Ni nak menyelek okey dah ni. Alamak, sempit lah.
dia memang macam korang beli apa ni, macam korang kata macam naik kancil. Dia beli kereta kancil, kita naik BMW. Macam ni rasa dia. Jom kita naik level raya Dash. Gila ni. Kita cari jalan lurus. Meter sekarang 100, 101, 102, 103, 104. Wih, sedap guys. 105. Sebenarnya takut ni. 106. Sebab ni bukan motor kita, motor orang. Kita ride ni motor adik. 108. Biasa skuter saya bawa 100, paling laju pun 110 lah. Pernah 114, 110, 111, 112. Risau. Dah rasa macam bawa 140 lah. 113, 114, 115. Okey, 114. Depan tu kita dah ada corner, kita kena pelankan. Okey, apa yang saya dapat rasa? 115. Saya dapat rasa beza sebab apa tahu? Sebab motor ni dia ada windshield yang tinggi kat depan. Bila windshield tinggi, angin dia tembak dekat helmet tau. Angin tembak dekat helmet. Jadi helmet saya bergegar-gegar. Gila, helmet murah kan. Lepas tu kalau motor saya windshield rendah, so kita tak ada rasa kena tembak kat helmet tu tau. Dia yang rasa risau, kenapa helmet bergegar kan. Okey, kita masuk lorong motor dekat Plaza Tol Dash. Plaza Tol tak silap saya, Plaza Tol LGM. Memang best lah. Dia feel macam korang naik motor Kapcai kan. Lepas tu tiba-tiba korang naik motor sisi besar. Memang best guys. Okey, kita dah nampak simpang nak balik rumah. Sebenarnya adik saya marah. Dia kata, kenapa Angah tak pulas habis tadi. Dia suruh bawa sampai 140, 150 kan. Tapi ya Allah, first time kan. Takkanlah first time kita nak pepah sampai 150 kan. Tapi tak apa, 115 tadi pun sebenarnya dah memuaskan hati. Okay, sebab dapat ride zone test yang sisi besar. Best guys. Wih, sedap lah. Memang feel dia memang lah motor ni. Aduh, adik saya dah hon-hon dah kat belakang. Dia suruh pepah kan. Tapi nanti kita buat petang sikit, nanti kita pepah. Okay. Aduh, inilah feel bawa motor mahal kan. Stabil, langgar apa ni, jalan tak rata pun dia stabil lah. Memang sedap lah. Ok, sekarang kita menuju ke rumah semula. Ok,
cukup lah kan. Kita dapat try dalam berapa minit ni? 18 minit. Memang syok lah. Tu adik kata bawa laju. Tekan. Dia suruh saya pepah, tapi kita dah masuk jalan dalam dah, bukan jalan highway dah. Ni, okay, kita try 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawah tu dah jalan dalam dah. Okay, dah cukup. Aduh, kena try lagi ni. Kena try masa lain pula. Okay, sini boleh kot. 88, 89, 90, 91, 90 je. 91, 92, 94, 93. Okay. Alhamdulillah. Okay, saya dah dapat bawa zone test. Okay, tapi feel dia jauh beza lah, kan. Dia ibarat macam kita naik kereta Proton Saga, lepas tu tiba-tiba kita naik BMW. Macam tu feel dia. Kalau Proton Saga kita bawa 110 kan, dia rasa goyang-goyang sikit kan. Kalau naik zone test ni 110 dia steady, tak ada goyang, tak ada apa. Memang best kan. Okay lah, kenalah dengan harga dia. Ini pun baru 7,800 body. Yang ni 28,000. Body 27 atau 26. Ni 7,000 lebih. Memang beza feel dia. Kita dah nak masuk highway. Masa ni dah kita nak pepah kau-kau punya. Jom, let's go. Okay, korang tengok masa ni. Okay, masa ni dah 120, 130 dah saya bawa. Tu Moda Sporter S250 cuba kejar.